Zohran Mamdani berusia 33 tahun. Dulunya seorang penyanyi rap, kini ahli politik Sosialis Demokratik. Mencipta sejarah dengan memenangi pilihan raya Demokrat untuk calon Datuk Bandar New York City pada 24 Jun yang lepas. Dan beliau ini berpotensi menjadi Datuk Bandar Muslim pertama di bandar terbesar termaju di US. Lahirkan di Uganda, dibesarkan di New York sejak berusia 7 tahun dan menjadi warga US pada tahun 2018. Mamdani mengenengahkan agenda perumahan mampu milik dan dasar progresif. Namun, kemenangan beliau diikuti oleh serangan Islamofobia yang cukup ganas, termasuk ancaman bunuh dan fitnah-fitnah rasis. Yang lebih menariknya, beliau ni bertanding di New York City, iaitu bandar dengan komuniti Yahudi kedua terbesar di dunia, melebihi lebih daripada 1.3 juta orang berbangsa Yahudi hanya di belakang Tel Aviv, Israel. Dalam bandar yang menjadi rumah kepada populasi Yahudi terbesar di luar Israel inilah Mamdani mencipta sejarah.